Bayangkan suatu zaman apabila rakyat hidup tanpa suara, tanpa pilihan dan tanpa hak yang sebenar. Kuasa pula hanya berada di tangan raja dan golongan atasan. Inilah sistem feudalisme yang diamalkan dalam sistem pentadbiran masyarakat Eropah. Namun, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Eropah Barat mula berubah. Munculnya liberalisme membawa satu gagasan baru bahawa setiap manusia mempunyai hak, kebebasan dan maruah yang tidak boleh dinafikan. Daripada pengaruh inilah, masyarakat Eropah mula memperjuangkan hak asasi mereka. Rakyat tidak lagi dilihat sekadar sebagai orang bawahan, tetapi sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Jadi, mari kita lihat bagaimana liberalisme berupaya memperjuangkan hak asasi masyarakat Eropah Barat dari aspek ekonomi, politik dan sosial. Pada peringkat awal, liberalisme sangat menekankan hak milih harta sebagai asas kebebasan individu. Prinsip ini sangat penting sebab ia membantu memecahkan kokongan sistem feudal, iaitu sistem yang selama ini mengikat kehidupan seseorang berdasarkan keturunan dan kedudukan sosial. Jadi sebab itu, dalam Declaration of the Right of Man and of the Citizen 1789, properti disenaraikan sebagai salah satu hak utama. Kemudian pengaruh ini berkembang sampai ke abad 19. Masyarakat pun mula bergerak ke arah sistem kontrak dan pemilikan individu. Jadi, perkara ini dia membuka ruang kepada mobiliti ekonomi kerana seseorang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada status kelahiran. Dalam erti kata lain, liberalisme memberi peluang kepada individu untuk membina kehidupan sendiri melalui usaha dan pemilikan. Namun begitu, perkembangan ini tidak sepenuhnya membawa ke arah keadilan sosial. Sebab apa? Cuba kita fikirkan kembali. Siapa yang paling beruntung dalam sistem kontrak dan hak pemilikan ini? Sudah tentulah golongan pemilik modal dan tuan tanah, atau lebih dikenali sebagai golongan bourgeois. Sebab menurut Karl Marx sendiri dalam karyanya On the Jewish Questions, beliau telah mengkritik hak asasi liberalisme. Sebab menurut Karl Marx, hak asasi dalam sistem liberalisme lebih melindungi individu yang mementingkan diri, iaitu golongan bourgeois, dan bukan manusia sebagai anggota komuniti yang benar-benar bebas. Akibatnya, ketidaksamaan ekonomi ini tidak dihapuskan, sebaliknya hanya berubah bentuk. Jika dalam sistem feudal, kuasa ekonomi dikuasai oleh golongan bangsawan. Dalam sistem baharu pula, kekuatan ekonomi semakin tertumpu kepada golongan kapitalis. Jadi, liberalisme berjaya melemahkan sistem feudalisme, tetapi pada masa yang sama membuka ruang kepada dominasi kapitalis. Selain itu, liberalisme turut menegaskan hak untuk bekerja dan mencari nafkah secara bebas. Kerana menurut John Stuart Mill, the only freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in our own will. Jadi kata-kata John Stuart Mill ini sangat penting kerana beliau menekankan bahawa konsep kebebasan sepenuhnya adalah jika kita berupaya memperoleh sesuatu dengan usaha kita sendiri. Secara teorinya, prinsip ini sangat penting kerana dia memberi peluang kepada individu untuk memperbaiki taraf hidup mereka sendiri melalui usaha sendiri, bukan semata-mata ditentukan oleh keturunan seperti sistem feudalisme dahulu. Jadi, perubahan ini selaras dengan kemunculan masyarakat industri pada abad ke-19 apabila lebih ramai orang mula memasuki sektor pekerjaan dan ekonomi berasaskan pasaran. Jadi dari sudut ini, liberalisme telah memberi asas kepada kebebasan ekonomi moden.
Tetapi dalam realiti masyarakat industri, kebebasan ini tidak dinikmati secara sama rata. Sebab apa? Sebab golongan pekerja miskin tidak mempunyai kuasa tawar-menawar yang setara dengan majikan. Akibatnya, ramai pekerja terpaksa menerima upah yang rendah, jam bekerja yang lama dan persekitaran tempat kerja yang sangat tidak selamat. Di sinilah wujud paradoks liberalisme awal. Dari satu sudut, dia membebaskan individu daripada gonggongan feudalisme. Namun, dari sudut yang lain pula, ia juga membuka jalan kepada bentuk eksploitasi hak asasi manusia baharu di bawah kapitalisme. Seperti yang dikatakan oleh Karl Marx, the advance consisted in a change of form of this servitude, in the transformation of feudal exploitation into capitalist exploitations. Keadaan ini akhirnya mencetuskan satu tekanan sosial, khususnya selepas revolusi perindustrian. Sebab pada waktu itu masyarakat mula sedar bahawa kebebasan ekonomi semata-mata tidak mencukupi tanpa perlindungan terhadap pekerja. Jadi, salah satu bukti penting ialah Factory Act 1833. Akta ini menandakan satu perubahan besar sebab kerajaan mula campur tangan untuk melindungi golongan pekerja, khususnya kanak-kanak melalui pengawalan waktu kerja dan juga keadaan di kilang. Kewujudan akta inilah menunjukkan bahawa hak asasi masyarakat Eropah tidak lagi hanya sebagai kebebasan untuk bekerja, tetapi juga sebagai hak untuk menikmati keadaan kerja yang lebih berperi kemanusiaan. Factory Act 1833 memang penting kerana akta ini melarang kanak-kanak bawah umur 9 tahun untuk bekerja di kilang. Bukan itu sahaja, melalui akta ini juga mereka menghadkan jam kerja golongan muda, mewajibkan sedikit pendidikan dan mewujudkan sistem pemeriksaan. Namun, akta ini tidak terus melindungi semua pekerja secara menyeluruh sebab perlindungannya tertumpu pada sektor tertentu. Sebagai contoh, kilang tekstil dan penguatkuasaannya juga masih terhad pada peringkat awal. Ini bermaksud pembaharuan yang berlaku masih belum mampu menghapuskan sepenuhnya penindasan terhadap pekerja. Fair rents now! Justice for labour! Workers unite! For we will not be silenced! The situation is deteriorating rapidly. They mean to overthrow us. Jadi, secara keseluruhannya, perkembangan hak asasi bagi aspek ekonomi dalam kerangka liberalisme di Eropah Barat membawa dua kesan yang saling bertentangan. Jadi dari sudut positif, liberalisme berjaya memecahkan sistem feudal, mengiktiraf hak milik dan membuka peluang ekonomi kepada individu. Tetapi dari sudut negatif pula, kebebasan ekonomi awal lebih banyak memihak kepada golongan pemilik modal atau bourgeois, sehingga mewujudkan ketidaksamarataan ataupun ketidaksamaan dan eksploitasi buruh. Justru, perkembangan ini boleh dinilai sebagai progresif tetapi tidak sempurna sepenuhnya. Perkembangan ini juga merupakan satu langkah penting ke arah kebebasan, tetapi masih memerlukan reformasi untuk mencapai keadilan sosial yang lebih menyeluruh.
Baiklah, kalau tadi kita cerita pasal hak sivil, sekarang ni kita masuk bab yang lebih panas, iaitu kuasa politik. Dulu, rakyat hanya sebagai penonton dalam sejarah negara sendiri. Tapi masuk je abad ke-19, mengubah mereka menjadi pemain. Liberalisme datang bawa satu imej yang jelas. Kuasa bukan lagi milik mutlak pemerintah, tapi amanah daripada rakyat. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu apa sebenarnya liberalisme dalam politik ini. Dulu ada konsep namanya divine right of kings. Kononnya raja tu wakil Tuhan, jadi dia boleh buat apa sahaja. Tapi ada pemikir liberal macam John Locke kata, manusia ni dia dilahirkan secara bebas. Kita ada hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk ada harta. Kita ada hak untuk hidup, hak untuk bebas dan hak untuk ada harta. Jadi, liberalisme politik ini sebenarnya adalah satu ideologi yang mahu mengehadkan kuasa pemerintah. Kerajaan bukan lagi bos yang boleh membuli kita, tapi kerajaan adalah wakil yang kita lantik untuk jaga hak kita. Ada satu lagi poin penting yang kita kena tahu ialah pengaruh Montesquieu. Beliau ni dibawa idea iaitu pengasingan kuasa ataupun separation of powers. Kenapa idea ni penting? Sebab liberalisme ni dia tak nak kuasa berkumpul kat satu tangan saja. Jadi politik Eropah mula pecah kepada 3 institusi utama. Yang pertama ialah legislatif, iaitu parlimen yang buat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, iaitu kabinet ataupun menteri yang jalankan undang-undang. Dan yang terakhir adalah judiciary, iaitu mahkamah yang pastikan undang-undang itu adil. Bila ada 3 kepala ni, barulah kerajaan tak boleh jadi diktator. Inilah yang kita panggil sebagai sistem berperlembagaan. Kerajaan sendiri kena tunduk bawah buku perlembagaan. Mereka tak boleh suka hati tukar rules tengah jalan. Jadi apa kesan positif yang kita nampak daripada liberalisme dalam politik ni? Pertama sekali ialah lahirnya demokrasi berperlembagaan. Contoh yang paling ikonik ialah di Britain melalui Reform Act 1832. Sebelum akta ini, hanya segelintir orang kaya sahaja yang boleh mengundi. Tapi, liberalisme mendesak supaya kuasa mengundi diperluaskan kepada kelas menengah. Jadi apa kesan positifnya? Yang pertama ialah accountability. Pemimpin mula takut pada rakyat sebab mereka boleh dipecat dalam pilihan raya. Dan yang kedua ialah kedaulatan undang-undang. Tiada siapa boleh mengatasi undang-undang termasuk raja. Ini kita dapat dalam Perlembagaan Perancis 1792 yang mengehadkan kuasa monarki. Baiklah, kesan yang ketiga ialah liberalisme ni dia telah memperkenalkan sistem check and balance. Kita kena terima kasih kepada pemikir bernama Montesquieu ni kerana kuasa politik tak lagi tertumpu kepada satu tangan. Kita ada pihak yang buat undang-undang, pihak yang jalankan dan mahkamah yang bebas. Inilah benteng utama supaya pemimpin tak jadi diktator. Sebagai contoh, sistem ini diamalkan secara serius dalam Perlembagaan Amerika Syarikat dan kemudiannya diadaptasi oleh negara-negara Eropah Barat. Tapi adakah liberalisme ni sempurna? Jawapannya tidak. Ada beberapa kesan negatif atau dilema yang muncul. Yang pertama sekali ialah Tyrrhenian majority ataupun tyranny of the majority. Tokoh liberal macam John Stuart Mill sendiri pun risau. Kalau semua orang ada suara, adakah kelompok majority ini akan menindas kelompok minoriti? Sebagai contoh, hak penganut agama minoriti atau kaum tertentu yang mungkin tenggelam dalam sistem undian. Kesan negatif yang seterusnya ialah ketidakstabilan politik. Kebebasan bersuara dan berhimpun kalau tak dikawal boleh jadi huru-hara. Sepanjang abad ke-19, Eropah dipenuhi dengan revolusi demi revolusi macam revolusi 1848. Kebebasan tanpa had kadang-kadang membawa kepada anarki, bukannya keamanan. Kesan yang ketiga ialah hipokrasi kolonialisme ataupun imperialisme. Negara Eropah melaungkan kebebasan dan hak asasi di negara sendiri. Tapi pada masa yang sama, mereka menjajah kita di Asia dan Afrika. Melalui persidangan Berlin 1884, mereka membahagikan benua Afrika sesuka hati. Mereka kata semua manusia bebas, tapi mereka anggap orang di tanah jajahan tak layak dapat hak yang sama. Ini adalah cakap tak serupa bikin yang paling besar dalam sejarah politik.
Untuk kita faham dengan lebih mendalam, kita kenalah tengok bukti sejarah. Jadi peristiwa pertama yang kita kena tengok ialah peristiwa Curtis Movement yang berlaku di Britain pada tahun 1838 sehingga 1857, iaitu kuasa suara kelas pekerja. Okey, bayangkan selepas Reform Act 1832, golongan pekerja sangat kecewa sebab mereka masih tak boleh mengundi. Jadi mereka membuat satu tuntutan yang dinamakan The People's Charter. Senang cerita, mereka tuntut 6 perkara utama. Antaranya ialah undi rahsia. Dulu, kalau anda mengundi, semua orang akan tahu anda undi siapa. Jadi, senanglah kalau bos nak ugut pecat kalau tak undi calon pilihan dia. Gerakan Chartist ni lah yang berjuang supaya undi kita rahsia dan selamat. Walaupun gerakan ini nampak gagal pada waktu itu, tapi hampir semua tuntutan mereka menjadi asas kepada sistem pilihan raya moden yang kita guna pakai sehingga hari ini. Ia membuktikan bahawa kuasa politik bukan hak eksklusif orang kaya, tapi hak setiap warga kerja. Seterusnya, peristiwa kedua yang kita boleh lihat ialah Abolition of Slavery Act 1833. Ini adalah momen yang paling emosional dalam sejarah liberalisme. Mengikut logik liberal, kalau semua manusia dilahirkan merdeka, macam mana kita boleh menghalalkan perhambaan? Jadi akta ini memasukkan perhambaan di hampir seluruh Empire British. Ia bukan sekadar soal politik, tapi soal peralihan paradigma. Dunia mula sedar bahawa manusia bukan harta yang boleh dijual beli, tapi individu yang mempunyai hak dan kedaulatan ke atas tubuh badan sendiri. Tanpa akta ini yang dipacu idea liberal ini, konsep hak asasi manusia sejagat mungkin tak akan wujud dalam kamus kita pada hari ini. Peristiwa ketiga yang kita boleh lihat ialah peristiwa Perancis melalui The Napoleonic Code. Siapa je yang tak kenal Napoleon ni? Napoleon ni seorang general yang authoritarian, tapi kod undang-undang yang dia bawa sangatlah penting. Sebelum ini, undang-undang di Eropah adalah mengikut kawasan ataupun mengikut kasta. Tapi Napoleon kata satu negara, satu undang-undang. Jadi beliau menghapuskan hak keistimewaan berdasarkan kelahiran. Maksudnya kita takkan dapat jawatan tinggi hanya sebab bapa kita seorang duke ataupun lord. Anda akan dapat jawatan sebab anda berbakat. Ini adalah paku terakhir pada keranda sistem feudal. Ia memaksa masyarakat berubah daripada siapa bapa anda kepada apa kemampuan anda. The one built on merit, where what you can achieve is everything. Baiklah, secara keseluruhannya, liberalisme di Eropah Barat bukan sekadar teori dalam buku, tapi sebuah transformasi besar yang mengubah status manusia daripada hamba sistem kepada warga negara yang berhak. Kesan positifnya sangatlah jelas. Kita nampak lahirnya kedaulatan undang-undang serta perluasan suara rakyat melalui Reform Act 1832. Tanpa gelombang ini, mungkin tiada konsep satu undi, satu nyawa yang kita amalkan sehingga hari ini. Tapi kita kena sedar bahawa liberalisme abad ke-19 ada sisi gelapnya. Ia membawa kepada hipokrasi kolonialisme di mana Eropah melaungkan kebebasan di tanah air sendiri, tapi menindas kita di tanah jajahan. Selain itu, kebebasan ekonomi yang terlalu ekstrim pada awalnya menyebabkan kebajikan pekerja terabai sehingga munculnya akta kejam seperti Poor Law 1834. Jadi, apa pengajarannya? Sejarah melalui Curtis Movement dan Abolition of Slavery Act mengajar kita bahawa hak asasi bukan diberi secara percuma. Ia diperjuangkan dengan darah dan air mata. Jadi hari ini, kita mewarisi kunci kebebasan itu. Tugas kita bukan sekadar menikmati hak, tapi memastikan kebebasan tersebut digunakan dengan tanggungjawab supaya sejarah penindasan tidak lagi berulang. Hak bukan untuk dimiliki, tetapi hak adalah untuk dipertahankan. Sekian, terima kasih.
Okey, baiklah. Kita akan tengok bagaimana perkembangan liberalisme ini berkembang dalam masyarakat Eropah Barat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Okey, sebentar tadi kita baru saja tengok tentang aspek ekonomi dan juga politik. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan aspek sosial. Okey, apa kaitan hak sosial dengan relevansi masa kini? Okey, apabila masuknya abad ke-19, segalanya telah berubah perlahan-lahan. Apabila hak sivil dan juga politik telah berkembang, ia tak berhenti kat situ sahaja. Okey, pada ketika itu, masyarakat telah mula berfikir, jika ada hak ataupun undang-undang yang sama, kenapa masih lagi ada jurang antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin kan? Siapa yang sebenar-benarnya menikmati kekayaan itu? Kerana mereka dapat lihat bahawa golongan ataupun pemilik kilang sangat kaya raya. Manakala pekerja kilang pula boleh dikatakan kais pagi, makan pagi. Jadi disebabkan timbulnya persoalan macam tu, mulalah berlakunya revolusi ataupun dipanggil sebagai kebangkitan hak sosial. Okey, kebangkitan hak sosial ni telah menyebabkan berlakunya revolusi industri. Revolusi industri telah menekankan beberapa aspek penting. Contohnya seperti yang pertama, hak pekerja. Okay, dalam revolusi industri ni, dia memerlukan pekerja tetapi mereka memonopoli ataupun memonopoli hak-hak pekerja. Okay, contohnya yang pertama, pekerja diminta bekerja dalam tempoh yang sangat lama. Okay, pekerja bekerja dari masa 14 hingga 16 jam sehari. Dan yang kedua, bukan golongan lelaki sahaja, malah golongan wanita dan juga kanak-kanak dipaksa untuk turut bekerja di kilang. Dan yang ketiga, dahlah bekerja dalam tempoh yang lama, yang kanak-kanak dan juga wanita dipaksa bekerja, namun kadar ataupun upah yang diberi sangatlah sikit dan tidak masuk akal dengan tempoh pekerjaan mereka. Boleh dikatakan murah, upah yang mereka dapat sangat rendah dan juga murah. Jadi pada awalnya, golongan pekerja ni hanyalah meminta perkara-perkara yang asas, hasil daripada berlakunya kebangkitan hak sosial tadi. Contohnya yang pertama, pekerja-pekerja ini hanyalah meminta tempoh masa bekerja mereka dihadkan, seperti dipendekkan tempoh daripada 14 ke 16 jam tu menjadi lebih pendek. Yang kedua, kadar upah yang diberikan setimpal dengan tempoh pekerjaan, di mana mungkin pemilik kilang perlu menaikkan gaji mereka supaya setimpal dengan masa yang telah ditetapkan untuk bekerja. Dan yang ketiga, memandangkan pekerja-pekerja ini terdiri daripada golongan wanita dan juga kanak-kanak. Jadi mereka minta untuk bekerja dalam persekitaran yang lebih selamat. Kesannya, gerakan buruh telah terhasil. Jadi para buruh sedar bahawa mereka perlu bersatu agar suara mereka lebih didengari dan lebih kuat. Sebagai contoh, mereka harus berhimpun dan lakukan mogokan. Dan hasil daripada gerakan buruh inilah telah munculnya satu idea baru, iaitu yang dipanggil sosialisme. Okey, tetapi sosialisme ini mestilah berasal daripada seorang tokoh kan? Siapakah tokoh yang membawa sosialisme ini? Baiklah, tokoh yang telah membawa idea sosialisme ini bernama Karl Marx. Okey, sosialisme ini telah membawa satu mesej yang sangat besar, di mana sosialisme ini mengatakan kekayaan haruslah dibahagi sama adil kepada semua masyarakat agar semua masyarakat dapat menikmati hasil kekayaan bersama-sama, dan kekayaan ini tidak sepatutnya dimiliki ataupun dimonopoli oleh sesetengah golongan sahaja. Okey, tokoh Karl Marx ini sangatlah tidak menyokong ataupun membantah sekeras-kerasnya sistem kapitalis ini, kerana beliau menganggap bahawa kapitalis ini mengeksploitasi kepada pekerja.
Jadi, apabila berlakunya pergerakan liberalisme, mestilah mempunyai kesan sama ada sudut positif maupun negatif. Kita akan tengok dari sudut positif dahulu. Apabila hak sosial mula diperkenalkan, maka berlakulah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat ataupun rakyat. Bukan sekadar teori dan bukan sekadar slogan. Waktu bekerja yang dahulunya 14 jam sehari telah mula dihadkan, undang-undang buruh telah mula diperkenalkan, kanak-kanak yang dahulunya dipaksa untuk bekerja di kilang telah mendapat peluang untuk pergi ke sekolah dan pendidikan awam mula diperluaskan. Dan satu lagi perubahan yang sangat besar adalah dalam hak wanita, iaitu hak wanita mula diperjuangkan. Sebagai contoh, pada abad ke-19 di Britain dan juga Amerika, hak wanita ni telah mula diperjuangkan. Sebagai contoh, hak wanita meminta contoh-contoh hak seperti mereka mahu hak untuk mengundi, hak dalam pendidikan dan juga hak ataupun peluang dalam pekerjaan yang lebih adil. Okey, jadi mereka tidak mahu hanya sekadar berada di ruang domestik, tetapi mereka mahu ada tempat ataupun suara dalam kalangan masyarakat. Perubahan-perubahan ini tidak berlaku dalam masa yang singkat ataupun sehari dua, tetapi telah menjalani proses yang sangat panjang. Apa itu implikasi ataupun kesan dari sudut negatif pula kan? Tidak semestinya perkembangan liberalisme hak sosial ini berakhir dengan keadilan, dan jika ia tidak dikawal, ia akan menjadi semakin radikal. Sebagai contoh, Russian Revolution. Revolusi ini telah menjatuhkan pemerintahan Tsar yang zalim. Okey, pada peringkat awal, rakyat ataupun masyarakat ni menyambut kejatuhan pemerintah Tsar ni sebagai sebuah kemenangan yang besar terhadap keadilan sosial. Tetapi apa yang berlaku selepas tu menjadi tanda tanya dan telah membawa satu ideologi ataupun perubahan kepada pemikiran masyarakat. Di mana yang pertama, kuasa telah berpindah tangan. Yang kedua, sistem baharu telah diperkenalkan, namun kebebasan politik masih lagi dihadkan dan juga telah mewujudkan satu pemerintahan autoritarian. Apa itu pemerintahan autoritarian dan maksudnya apa? Okey, baiklah, maksudnya dekat sini perjuangan hak sosial ini memang membolehkan kepada satu pembaharuan, tetapi jika ia tidak dikawal, ia akan menjadi satu bentuk penindasan baharu kepada penindasan baru yang lain. Maksudnya daripada penindasan yang sebelum ni telah membawa kepada penindasan baru dengan cara yang berbeza. Jadi di sini sejarah telah membuktikan dan mengingatkan kita bahawa perubahan ini perlulah seimbang antara idealism dan juga kestabilan. Kita akan tengok apa hak sosial dengan relevansi hari ini. Jika hari ini kita dapat menikmati hampir kesemua impian kita dahulu. Contohnya, kita dapat hak untuk mengundi, kita dapat bersekolah tanpa mengira latar belakang, kita dapat bersuara, diberi hak untuk bersuara, contohnya di bidang sosial, dan kita dapat mengamalkan agama masing-masing. Tetapi, kalau kita dapat lihat, dunia hari ini masih juga mempunyai konflik, mempunyai diskriminasi dan masih mempunyai jurang ekonomi yang tinggi. Hak adalah bukan sesuatu yang kekal ataupun automatik. Dan ia juga bukanlah sebuah sistem yang install dan terus selamat selamanya. Tetapi, hak adalah hasil perjuangan sejarah yang panjang dan ia memerlukan kesedaran yang berterusan. Baiklah, oleh itu, sebagai kesimpulan kepada hak sosial, telah berlakunya perubahan yang besar, iaitu daripada sistem feudal yang bersifat penindasan kepada akhirnya kebebasan. Yang seterusnya, rakyat yang dahulunya tidak bersuara telah diberi hak untuk bersuara sehingga lahirnya warga negara yang mampu untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Okey, jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.